pair USD CAD telah pun terbang sebanyak hampir 200 pip dari analisa kita hari ini. Bulan lepas saya ada buat analisa untuk swing dan siapa yang ikut, tahniah. Kalau korang terlepas, tak apa. Video kali ni kita akan lihat semula USD CAD ni. Kenapa tiba-tiba pasangan ni mula agresif? Ada sesuatu yang besar sedang berlaku di sebalik angka ni. Hari ni kita akan analisa secara mendalam pair ni. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang berlaku sekarang yang menyebabkan pergerakan USD CAD ni? Ada beberapa sebab utama yang kita kena fokus. Pertama, perbezaan hasil bond antara US dan Kanada melebar. Mata wang Kanada dilemahkan oleh pembesaran spread hasil antara Kanada dan US. Ini menjadikan USD menarik dan memberi tekanan kepada CAD. Sumber menunjukkan spread hasil adalah faktor korelasi kuat dengan USD CAD. Kedua, minyak dan komoditi. CAD sangat bergantung kepada harga minyak sebagai pengeksport utama. Ketika minyak jatuh atau permintaan mengecut, CAD terjejas dan tekanan naik untuk USD CAD. Ketiga, ketidakpastian dasar monetari dan Common Bank of Canada. Pasaran menjadi kurang yakin dengan arah Kanada bila komen rasmi BOC menyebutkan bahawa potongan kadar faedah tidak difikirkan. Ini menjadikan CAD kurang menarik dan menyumbang kepada pengukuhan USD. Keempat, data campur-campur US dan keutamaan pelabur terhadap USD. Pelabur lebih fokus pada data NFP US dan sebarang isyarat bahawa Fed mungkin terus menahan atau naikkan kadar faedah. Ini menyokong USD. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Carta di TradingView menunjukkan USD CAD sedang memasuki fasa kenaikan yang lebih jelas. Dari segi purata USD CAD ni, trend ni adalah bullish yang jelas dan kuat. Price ada keberangkalian untuk bermain dahulu di sekitar 1.408 dan 1.404 sebelum membuat kenaikan. Dan jika ia berjaya break 1.413, maka price akan bergerak ke target kita yang seterusnya iaitu di 1.427. Jika dia break kawasan 1.408 dan 1.404, ada keberangkalian dia akan turun dahulu sehingga 1.397 sebelum meneruskan kenaikan. So, dari segi teknikal ni memang sangat positif untuk kita cari long. Firma besar seperti RBC Capital Market telah menaikkan ramalan USD CAD untuk akhir 2025. Kita tengok pula dari segi news dan jangkaan masa hadapan. Antara berita-berita yang penting yang kita perlu titik beratkan adalah data NFP US yang akan datang akan menjadikan katalis besar untuk USD dan USD CAD. Seterusnya, komen BOC dan monetary policy Kanada akan memberikan impak yang sangat tinggi untuk apa yang akan jadi kepada USD CAD. Perkembangan harga minyak dan komoditi juga sangat penting kerana CAD sangat sensitif. Untuk minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang, jika minyak kekal rendah dan yield spread tetap besar, ada potensi kenaikan yang lebih besar. Jika sebaliknya, ada potensi USD CAD akan mengalami retrace yang sangat signifikan. So, kalau ikut semula data-data yang saya kumpulkan ini, analisa saya masih lagi positif untuk USD CAD. Saya akan cuba cari peluang untuk long. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. Saya harap analisa saya boleh membantu korang untuk melihat market dengan lebih luas. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah.